Mitos tayar motor. Betul ke? Tayar lagi besar, makin grip. Tayar besar, grip power. Tayar kecil, motor jadi lagi laju. Tayar besar ni kadang-kadang dia lebih kepada gaya. Cuba kau bayangkan kau pakai motor kecil tapi kau pakai tayar yang besar. Oversize pula tu. Takkan susah bila kau nak corner, rasa macam bawa anak gajah. Compound, design dengan tekanan angin tayar, semua tu main peranan. Duro, macam-macam jenis dan juga macam-macam design untuk kesesuaian motor korang. Korang pilih dan letak je dekat motor korang, ikut suka hati korang. Korang nak pilih tayar besar ke ataupun korang nak pilih tayar yang betul untuk motor korang? Sebab kalau korang salah pilih tayar, korang nak ride pun jadi trauma. Duro, tak over, tak under, just nice. Kalau korang berminat nak tahu apa-apa lagi, korang boleh like, comment and share. Tapi kalau korang tak faham, korang boleh replay.